Hai geng, hari ni aku nak review SS Figures Gomora. Ni box art dari bahagian hadapan, ada logo bandai warna biru tu, di bahagian kiri, bahagian kanan, bahagian atas dan bahagian bawah. Di belakang kotak pula menunjukkan figure Gomora dan aksi-aksi yang dia boleh buat. Ni aku kopikan kotak dia dengan SSF Ultraman. Tok beza besar gila nak mati. Jap, aku nak minta tolong korang. Korang tekan button, nampak tak ada YouTube channel aku, Idam Rockers ni. Korang pergi ke channel YouTube aku dan minta tolong korang subscribe channel YouTube aku, Idam Rockers. Kat sana banyak juga video-video yang lebih menarik aku sajikan. Macam dalam gambar yang korang nampak ni, nampak ada pertukaran Ultraman lah, SSF Kaiju lah, SSF yang ada aku tak review pun ada, jalan Japan pun ada. Minta tolong korang support guys channel YouTube aku. Korang subscribe free je weh, free je. Ok, jom sambung tengok video. Tanpa membuang masa, kita keluarkan pisau ajaib ni dan kita buka lah kotak ni. Lepas tu kita guna pembaris, kita buka macam ni supaya kotak dia tak adalah kemek kan. Nampaklah sikit rupa dia. Kita tengok instruction manual dia, ada menunjukkan aksesori-aksesori dia yang boleh pasang. Yang tak boleh pasang tu jangan pada pandai pula kan. Dan kita buka lah kotak dia yang loop sinar ni, barulah kita boleh nampak dan boleh keluarkan figure dia. Kita tengok aksesori dia, ada aksesori Echo ni, boleh buat action dekat episod 27 lah, yang Echo dia tercabut tu. Aksesori tangan dia ni ada dua je. Kedekut betul lah. Ni nanti aku tunjuk. Lek tak menyabar. Yang dinanti-nantikan, kita keluarkanlah figure Gomora ni yang dibungkuskan oleh plastik. Dibungkuskan oleh plastik. Tak mana lah. Ni detail dia dari bahagian muka dia. Bapak detail mata dia. Ni bahagian badan dia. Lain macam badan dia. Ni bahagian kaki dia. Tengok ada kedut macam ni. Bahagian belakang dia pun memang sangat-sangat detail dan sangat-sangat nice. Tengok ekor dia panjang gila. Menggamit kenangan betul. Memang betul-betul mantap. Kita pergi ke part articulation dia pula. Kat bahagian kepala dia ni, boleh ke kiri ke kanan, tengkuk dia pun boleh gerak macam ini. Yang bestnya kat bahagian mulut dia pun boleh buka. Boleh nampak detail gigi dia dengan lidah. Lain macam. Kat bahagian tangan dia of course lah boleh gerak. Kat semua bahagian tangan dia boleh gerak macam ni. Kat bahagian perut dan bahagian pinggang dia pun boleh pusing-pusing, boleh gerak-gerak macam ni. Memang nice lah kan. Kat bahagian peha dan kaki dia pun boleh gerak macam ni. Bahagian lutut dia paling wajib. Bahagian ekor ni paling best weh. Semua part ekor dia ni panjang macam ni, boleh gerak, boleh buat action macam-macam. Kita terus pergi ke aksesori tangan dia ni pula. Kita cabut dulu tangan dia yang original ni. Kita cabut, kita letak ke tepi dan kita masukkanlah tangan dia yang aksesori tadi tu lah. Jadilah macam ni rupa dia. Kau nampak tak ada tanduk kat depan ni. Kita cabut. Kenapa nak cabut pula kan? Sebab kita nak masukkan aksesori dia yang last tu, yang aku tunjuk kat awal video tadi tu. Jadilah rupa macam ni. Tanduk depan dia dah patah. Macam hatiku tiba. Okey, itu je dah review aku untuk kali ni.